Selamat pagi kepada penonton-penonton YouTube semua. Aku cuba berkongsi macam mana cara nak memotong tali jam model Alba. Alba ni jenis ni. Tadi jenis ni. Bila dia pin dia macam ni aku cuba berkongsi ilmu. Orang nak kedai pun takkan bagi tahu ni. Dia punya pin macam ni. Ni. Memang dia punya rumit dia punya pin macam ni. Ada setengah tali jam tu dia punya pin bentuk dia macam ni. Ada dua jenis pin aku berkongsi. Satu pin dia bentuk macam ni. Yang selalu kita jumpa pin macam ni. Satu pin lagi ni pelik sikit ni. Ni pin macam ni. Yang jarang-jarang kita jumpa. Cara nak potong dia agak rumit sikit lah. Sampai berdarah tangan aku, nampak susah. Dia punya cara dia mula sekali sediakan peralatan ni lah. Ni alat untuk buka pin ni. Aku beli kat Shopee satu beg. Tak mahal sangat lah ni. Dalam satu beg dalam RM20 lebih. Senang buat kerja, tak payah pergi kedai. Pengajaran kita mesti berani mencuba. Dalam dunia ni orang susah nak bagi ilmu pada kita. Kecuali kita sendiri yang berusaha untuk mencari ilmu. Ni aku cuba kongsilah ilmu ni sikit. Kita mesti berani mencuba. Kita jangan takut pada bayang-bayang kegagalan. Kalau kita takut gagal, sampai bila kita akan bodoh dan tak pandai. Ni kita buka sini dulu. Ni. Pin ni mesti dibuka Yang ni ni. Nampaknya dia kena buka sini dulu ni. Tak apa, dia keras. Ni kena buka sini. Dia kena buka sini pelan-pelan. Tolak sikit demi sedikit. Tolak. Hati-hati Kalau silap, dia boleh menyebabkan kecederaan pada kita ni. Ni tolak sini ni. Tolak sini. Ni tolak sini.
Tolak sedikit demi sedikit. Ni dah ni. Nampak ni keluar ni. Hati-hati jangan sampai cedera. Aku tu dah luka sikit Tak apalah. Sikit je. Tapi kita mesti berani dalam dunia ni. Berani mencuba. Kita jangan dengar cakap orang, lepas tu kita takut pada bayang-bayang sendiri. Takut kepada kegagalan sampai bila kita takkan berjaya. Kita mesti berani dalam hidup ni. Tolak. Nampak pin dah. Ni susah sikit ni. Aku tadi jam ni lah pertama kali aku susah. Dia macam complicated sikit ni. Guna ni tolak. Nampak keluar sikit ni. Tolak lagi. Ni. Kan, tarik je keluar. Nampak ni. Ni. Tarik keluar. Nampak. Dia pelik sikit Pin lain bulat tapi dia lepih. Kemudian putus Langkah seterusnya saya nak potong dua pelan-pelan hati-hati lu. Takut kena tangan. Ni kita keluar ni. Tengok nampak tu. Ni. Dia pin dia macam ni. Tak ada siapa yang nak bagi tahu ilmu pada kita. Lepas tu terus tarik keluar. Ni kan. Terus je kita connect macam tu.
Pin tadi jangan buang. Pin tadi jangan buang. Ni. Pin ni. Kedudukan dia macam tu. Ni macam ni. Wah. Masuk ke pin sini. Masuk sini. Ni Ni. Hati-hati ketuk cermat sebab benda ni kalau tak cermat dia akan rosakkan barang lah. Cermat hati-hati. Ni. Dia masuk. Dan siap lah. Hati-hati Kalau kita tak puas hati, kita becek balik sehingga dia kemas, betul-betul kemas. Buat kerja tak apa lambat pun, janji kemas. Betul ni, biji ni ke dalam je biji ni. Dia ada macam satu biji nak lock ni. Tutup pelan-pelan Tutup pelan-pelan. Dia dah masuk Kalau tak puas hati lagi, kita boleh ni ketuk pelan-pelan. Tengok macam dah masuk dah pin tu. Okey Macam itulah saja perkongsian ilmu. Macam mana nak memotong jam alba ni jenis ni. Alba jenis tali macam ni. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton.